No? Yang pertama, siapakah yang lebih layak menjadi imam tuan-tuan dan puan-puan? Ni yang pertama ni maksud kata dia yang paling utama sekali. Duduk kat mana pun kalau dia ada, kita tolak dia. No? Siapa ni? Dia kata yang pertama adalah orang yang berkuasa seperti sultan ataupun wakilnya ke atas sesuatu wilayah ataupun tempat. Apa maksud sini tuan-tuan? Adalah kalau bahasa mudahnya kita katakan kalau disebut sini sultan, dia kata. Maksudnya orang-orang yang berkuasa di satu negeri ataupun satu negara. Dia ketua kita lah bahasa mudahnya. Amir kita kata, no? Amir ni pemerintah. No? So kalau dalam konteks kita ni, kalau kata di Malaysia kita ni, sultan sudah pasti yang paling tinggi sekali, yang di Pertua Agong lah. So kalau yang di Pertua Agong datang ke masjid kita ini, kita alu-alukan dia dulu untuk menjadi imam. Dia tolak, dia terima, itu soal kedua. No? Maksud kata kita dahulukan dia. Habis itu orang tanya ni imam lantikan macam mana? Ustaz Nazih duk ada. No? Tok Bilal pun ada macam ni. Tok Bilal dengan imam lantikan dia lagi, dia akan sampai tertib dia. Maksud kata imam lantikan tu dia tertib dia kemudian lagi berbanding dengan sultan ataupun ketua negara, ketua negeri ataupun ketua tempat kita. Faham tak? So dalam konteks Malaysia ni yang di-Pertua Agong lah. Yang keduanya Perdana Menteri. Perdana Menteri datang ke tempat kita, walaupun berbeza ideologi dengan kita, walaupun berbeza parti politik dengan kita, contoh kita suka dia atau tak suka dia, dia main masjid kita, hukum fiqh menyatakan utamakan dia untuk menjadi imam. Faham tu? No? Tuan-tuan lah. Ni jangan kita duk rasa aku tak sukalah dia ni, Perdana Menteri ni, atau aku tak sukalah menteri besar ni. Kita jangan alu-alukan dia. Kita utama orang ni jadi imam. Tak boleh macam tu. No? Hukum fiqh jelas menyatakan sebegitu. Suka tak suka tu soal kedua. No? Okey. Dalam konteks negeri pula. Konteks negeri, kalau raja Kedah mai tempat kita, dahulukan dia. Kalau menteri besar Kedah, yang Mak Berhormat Sanusi datang, alukan dia. Walaupun kita suka tak suka kan, itu nombor 2. Faham ya tuan-tuan dan puan-puan tak kisah. Asalkan dia ketua kita dalam konteks mana-mana lah, negara ke, negeri ke, hatta kampung sekalipun. Kalau zaman-zaman dulu ni dia kuat dengan penghulu ketua kampung kan dulu kan. Sekarang ni mungkin ada, tapi dia kekuatan tu mungkin, pengaruh dia tu mungkin dah kurang. Tapi kalau zaman dulu penghulu ni orang tua-tua kan, kalangan orang tua-tua memang berpengaruh. So kalau dia datang ke masjid, kita dahulukan dia sebab dia menguasai kawasan kampung tu. No? Penghulu ketua kampung, dia menguasai dengan pengaruh yang kuat di kawasan kampung tu, kita dahulukan dia untuk menjadi imam. Faham Tapi tuan-tuan nak dahulukan pun kita kena tengok juga. Memang dalam kitab fiqh dia menyatakan begitu. Kalau kita tahu kata ketua kampung ni, penghulu ni atau Perdana Menteri atau agung yang di Pertua Agong tak pandai baca Quran, tak pandai Fatihah, Fatihah banyak salah. Contoh kalau kita tahulah, tak boleh dahulukan dia sebab dia dikategori sebagai ummi. Ummi ni maksudnya orang tak pandai baca. Dia mungkin boleh baca sikit-sikit, tapi nak sebut bismillah tu bismillahirrahmanirrahim, tu kita kata lorat dia punya kita kata telur dia tu okey lagi. Tapi kalau kata huruf pun banyak lari, huruf ha pi tukar huruf lain, huruf dal pi tukar huruf dad, contoh, dia dikategorikan ummi. Ummi ni maksud orang tak pandai baca Quran, tak pandai surah Fatihah lah secara khususnya, sebab Fatihah lah wajib dalam sembahyang. Kita tak boleh alu-alukan dia tu kalau kita tahu. Faham ya? Dan kita kena faham juga berkaitan dengan protokol. Macam raja ni kalau main tempat kita, tuan-tuan bukan boleh ikut dan kita tolak dia. Biasanya dah ada siap dah, standby dia punya tok imam semua dah, majlis tu memang dah siap dah. Ni ceritanya kalau kata spontan mai ke masjid kita, tiba-tiba kita pula bertugas pada waktu tu sebagai imam, tiba-tiba raja mai, tak ada habaq apa. No? Bila tak ada habaq apa, dia pun masuk saf, kita alu-alukan dia. Macam tu, no? Tapi kalau majlis tu dah siap dengan protokol, tak perlu kita alu-alukan lah, kita pun dah tahu siapa akan jadi imam kan. Macam tu. Faham ya? Tapi raja pun dia tahu tahap dia macam mana kan. Biasanya orang alu dia tak pergi. Jarang lah.
Kalau Perdana Menteri pun, kalau kita duk tengok ada, dia pernah jadi imam. Tapi kalau dia pergi sembahyang Jumaat di mana-mana masjid di KL pun, jarang dia jadi imam. Dia tak edi kan. Biasa dia tu suruh imam yang telah dilantik lah. Walaupun kalau secara hakikatnya dia memang layak. Dia dalam fake-nya dia layak untuk jadi imam. Sebab dia ketua. Nak jadi imam ni dia ketua lah tuan-tuan. Macam organisasi, dia ketua pentadbiran. Kalau imam ni ketua sembahyang, dia kira pimpinan lah. So nak jadi pemimpin ni pasti ada kriteria dia. Sebagaimana ketua pentadbir, dia ada kriteria dia. Bukan pakai boleh pilih ikut dan, no? Macam dalam masjid kita ni, tuan-tuan bukan boleh tolak ikut dan. Tak. Dia ada dia punya kriteria dia. Orang ni suara sedap tak sedap, macam mana ni nak duduk tertib nombor apa? Dia ada dia punya tertib dia. Saya akan sebutlah orang yang suara sedap, orang yang bersih pakaian, semua tu duduk lah dah. Faham ya?